Kenapa? Kenapa dah salah? Kenapa? Okey lah, tak cancel. Kita ajak baby je. Okey. Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ini kita nak makan yang simple sahaja. Kita nak makan Samyang Jang. Okay, so ini Ita masak 4 pack. Hari ni kita tak bersama dengan Ryan, InsyaAllah besok. Hari ni kita bersama dengan Farid. Pak Caca. Tidak. Konten macam ni je. Patutlah hari ni happy je, senyum je. Aduh. Mana ada kita buat apa? Kita tak buat. Okey korang, so kita pun tak sabar nak makan. Kita tak tahu sama ada kita boleh habiskan ataupun tidak. Okey, so kat sini ada 4 telur mata. Tu tak apa nak jadi, tak tahulah. Jam. Itu je dia. Okey, so ada sosis sekali. Ini cantik. Okey, so kita pun tak sabar nak makan. Buang. Kepada korang yang baru saja, sebelum kita nak teruskan video makan Samyang Jang ni, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk like, comment, share dan lonceng bawah. Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang Ita upload. Tak tunggu lama, mari kita makan. Dan sebelum tu kita baca doa. Okey. Minum air dulu. Nah, Farid. Ni Farid punya. Kita kongsi. Oh, yang Kita besar orang. pula. Ya, aku dulu. Lain macam. Tengah pula. Oh, dengan Farid nak pula kongsi. Dengan adik Ryan tak nak pula. Kalau dia punya Elio tu jijik lah. Oh, kalau Farid punya Jijik. tahu je. Tapi okey lah kan. Nak. Nak cakap orang. Tak ada mangkuk. Tak ada mangkuk. Tak ada mangkuk ke? Alah, betul. Nah. Kau makan tangan. Kita nak rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi baik kau makan pakai tangan. Bismillah dulu. Betul kau jilat tangan kau. Ada gula-gula. Kau kata, pedas. Tadi aku Rasa apa balik? Belum makan lagi. Rahim. belum makan lagi. Makan cepat rasa. Lapar. Rasa apa? Enggak. Rasa sedap je. Rasanya macam mana? Masin ke manis ke? Tak masin. Masin. Sedap. Nak. Saya nak ambil banyak sikit. Kau orang ambil berapa? Rasanya seperti jang-jang lah. Nanti orangnya jadi jang. Ya, lihat kau kat sini. Mana ada tipu? Ingat ke? Udah sedut. Mana tu? Kat sini kenapa tadi kau? Farid kat sekolah ada kawan perempuan yang paling Farid suka siapa? Apa? Ada siapa? Betul kan ni? Betul. Tak tipu kan? Farid jangan Farid. Kawan tengok ni. Tengok lah ni Farid lah. Saya kawan budak perempuan. Oh, yang nama siapa? Yang nama Syahira tu. Oh, Nyam. budak yang nama Syahira tu dia lagi cantik. Syakira? Putih. Bukan ni Syahira, ada yang baru masuk. Siti tu. Oh, yang cantik tu. Itu yang badan besar tu. Ini yang badan besar tu. Yang badan besar tu. Baru masuk tu. Ini yang nak masuk. Ini nama Adam. Dia suka tahu suka siapa? Apa? Si Siti. Badan besar. Macam tak suka siapa-siapa. Macam tak suka siapa-siapa. Sama lah Farid pun cakap tak suka siapa. Dia suka yang Syakira tu sebab dia Caca. sebab Farid ni korang dia suka dari segi yang penuh. Tak. Jangan ejek je. Siapa lagi? Kalau orang baca cakap dia tak suka. Siapa biasa?
Aku tak kasar. Yelah. Farid pun cakap dia tak kisah macam. Macam kawan budak perempuan tu. Kawan saya sikit je. Satu orang. Kawan Farid tu korang. Kalau korang nak tahu. Ada lagi. Ha? Dia lagi banyak. Kau tak tahu ini dia yang lagi-lagi. Dia rumah biru. Tidak. Bukan. Ini yang lelaki kau ni. Nak tambah banyak. Betul. Nam. Oh. Pak Su nak bagi berapa rating? 10. Farid. Caca. 800. Dah lebih. Jadi Kalau tak aku pilih aku. kita akan besok bila kita akan jumpa ataupun petang ni kita akan jumpa Siti. Kita nak bagi dia something sebab dia kita nak bagi hadiah-hadiah lah. Pergi apa? Adalah mama nak belikan clay dia satu karton kotak banyak. Kau tak nak lihat. Awak tahu rumah dia kat mana? Nak tahu? Tahu. Kalau macam tu Farid dengan Mama Ita kita naik motor. Yeah. Kacang? Macam. Tak dah. Tak. Aku jemput Ryan lah. Baik. Lepas tu kita bermain kat taman. Beli es krim. Beli es krim. Konten kat taman pula. Best. Tapi Caca tak ada, tak apa. Tak apa kata Caca. Baik pula. Caca okey je sebab dia tak minat main taman. Caca tak suka pergi taman. Bestnya. Syahira tu kalau keluar mana-mana dia jenis pakai lengan panjang, pakai tudung. Oh, bagus lah. Lepas tu dia putih. Oh. Caca pun putih kan Caca? Itu nama dia Zahira. Mak dia Ustazah Faizah. Oh. Cantik lah. Cantik lah. Bagus tu. Bagus. Yang ini Mana? bagus juga kan? Ini bagus ke? Dah tahu. Oh, tak tahu. Dah tahu. Macam mana baby? Petang ni baby tak ikut? Tak apa? Tak. Oh. Baik pula lah. Papa. Raya tak suka makan telur eh? Saya tak Raya suka. pula. Raya tak suka makan telur eh? Bagi waktu lah. Tadi baru makan telur tu. Ingat tak nampak? Mana? Ni. Tak, telur Farid. Ha? Weh, Dah basuh. telur tu. Nak tak nak? Nak. Makanya bagi basuh. Kira kau nak ambil telur kau. Kalau ambil Farid, tak habis lah. Jadi apa kalau Farid ambil? Ha? Telur Farid kalau Pak Suami jadi apa? Ambil telur tu. Kesasar pula sebut nama Ryan. Ryan mesti tunggu bakso. Jadi bakso kita pergi rumah siapa dulu? Siti. Waktu kita pergi rumah Ryan. bawa ke taman. Dia taman. Main kat sana. Baik. Caca baik. Caca tak nak ikut katanya. Ya. Masa Caca nak ikut, baru nak ajak. Caca tak nak tak apa. Dia tak nak tunjuk yang dia lemah depan Farid. Oh, dia kuat. Sebab dia Farid. Oh, biasa tak. Tadi kuatnya. Itulah Farid. Hari ni kuat betul. Tu aja raya ni. Kalau mama mengalang-alangin bayar macam mana? Kalau dengan Farid Lain lah.
Caca benci dengan adik dia. Apa? Tak, Farid dah nak tahu dia kita tak nak dah. Farid suka tak dengan Ryan? Ha. Suka? Cuba. Kejap amat lagi tu. Macam suap kan? Sedap ni. Kuat tak Caca? Macam ni sekejap je. Berapa tahap kepedasan yang Farid bagi? Berapa? Tahap Pedasnya berapa? Rasa pedas tahap dia berapa? 1. Oh, satu dah. Caca. 2. Maknanya kuat Farid lagi lah. Sebab tahap kepedasan dia cakap 1. Maknanya dia rasa macam biasa-biasa je lah. Kalau pedas 2. Kalau kurang pedas lagi 3, 4, 10. Farid darjah 2, Caca darjah 1. Tadi sebutnya 1, dia 2. Balik. Baik, kenapa banyak menung lah? Tiba-tiba menung je ni, kenapa? Ya. Kau dengan aku. Sebab apa? Sebab takut Farid pergi rumah Siti. Bukan, mana ada? Betul? Kata kita tak ajak Caca. Ada. Pergi taman? Memang dia dapat tu kita. Ni kuat je lah. Yelah. Apa yang nak pegang mana? Kita nak pergi taman, kita nak ajak Caca ke Farid? Taklah. Kita ajak Siti. Siti putih ya Farid? Siti Semaya. Putih lah dia. Biasalah. Macam Caca, siapa boleh lagi putih? Dia. Caca. Iya ke? Ni serius lah. Caca. Tengok Caca dulu. Serius lah. Tapi dia cantik kan. Lagi manis Siti. Oh, ya lah. Lain lah. Sebab dia bila senyum gigi dia macam rata, terpancar. Caca pun rata. Tak, ada yang rosak sikit. Oh, Tengok. Orang putih juga begini kan? Apa? Putih. Bukan pasal putih yang macam Bukan, ada rata gigi. tak ratanya tu. Tengok gigi baby yang bawah. Tengok. Dah rata pula. Ada tu tak rata. Mana? Dah rata lah Farid. Tengok. Tunjuk sana. Rata dah. Pelik. Ada tu tak rata. Tiba-tiba Tak rata. jadilah pakai braces ni. Tak jadilah. Hari-hari bergigi. Oh, hari-hari bergigi korang. Kalau sesiapa yang nak gigi rata, bersih, berkilau. Nak gigi putih, lepas makan dulu tu, belum lah gigi. Beras gigi tak. Kalau nak gigi tu rata, Ada belum gigi juga. beras gigi korang. Kalau Jaga boleh gigi. pakai dawai, pakai kayu, balak apa benda tu korang. Kalau ada tali, kalau ada macam daun dekat sini, pakai tali. Pakai tali. Caca buat macam tu. Selalu lah. Slow orang. Dia tak goyang. Tak goyang, baik. Inilah tali yang Caca gunakan untuk kat gigi tu. Kuap. Macam ni lah. Lepas tu. Betul. Patutlah rata. Dia pakai ini. Betul je. Okey, cepat Farid. Ni Kita kau akan pergi rumah Siti sekarang ni. Belum. Nampak? Dia suka aiskrim apa Farid? Macam-macam lah kan? Janji aiskrim. Janji aiskrim juga. Janji aiskrim juga. Baik. Aku semalam- pergi jemput Ryan. Jangan main kat taman. Baik. Tante Caca pergi naik motor LC. So, Papa Caca bawa. Kan. Okey korang. So kita pernah sampai dekat penghujung rancangan ni. Tak apa, belakang takbir nanti boleh habiskan. Kenapa sayang? Kenapa? Kenapa? Kenapa dah kat dalam? Kenapa? Okey lah, tak cancel. Kita ajak baby je. Okey. Pedas? Oh, pedas. Tak apa, minum air. Bukan pasal pedas. Kenapa? Nak pergi taman juga. Oh, cakap lah nak pergi taman ni. Okey.
Okey, korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang ada tengok video YouTube channel Tasafah Better, terima kasih kepada yang dah like, comment, share, subscribe YouTube channel Tasafah. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okey, bye bye. Assalamualaikum.